Saya untung RM50,000 dalam masa 7 bulan tuan-puan. So ini adalah gold bar 250 gram yang mana tuan-puan saya beli gold bar ni pada bulan Jun tahun 2025 yang lepas, sekitar 7 bulan yang lepas. Dan hari ni bulan Januari, harga gold bar 250 gram ni dah cecah RM170,000 tuan-puan. Bayangkan dalam masa 7 bulan saya telah mendapat keuntungan sebanyak RM50,000 daripada kenaikan harga emas. Ini baru 7 bulan. Belum lagi 1 tahun tuan-puan. Dan ini baru gold bar 250 gram. Belum lagi 1 kilogram. Jadi sebab itu tuan-puan, kita nak simpan emas untuk jangka masa panjang, kita tak perlu risau. Sebab apa? Sebab harga emas boleh dikatakan confirm akan naik. Sebab itu saya hari ni saya beli emas dengan tenang. Saya takkan tak rasa takut langsung untuk beli emas. Sebab apa? Sebab dulu saya beli emas 1 gram hanya RM140. Dan pada ketika itu 1 kilogram hanya RM140,000. Dan hari ini tuan-puan, harga emas 1 kilogram sudah cecah RM680,000. Jadi sebab itu kalau orang yang faham tentang emas, orang yang ada ilmu, mereka tak akan teragak-agak nak beli emas. Jadi kita nak mendapat keuntungan yang lebih besar untuk tuan-puan yang nak buat investment, makin besar item, makin banyak keuntungan yang kita akan dapat. Okay? Jadi pastikan kita beli emas, dapat emas. Tuan-puan nak beli emas di public gold, semestinya tuan-puan akan dapat emas fizikal seperti inilah. Jadi tuan-puan nak saya bantu untuk mula simpan emas, boleh klik link di bio saya. Teruskan follow saya untuk dapatkan perkongsian tentang emas dan kewangan.